Tikus boleh menjadi haiwan peliharaan yang hebat. Mereka haiwan yang pintar, sosial dan boleh menjalin ikatan dengan pemiliknya. Selain itu, mereka juga agak mudah untuk dijaga. Jika anda sedang mempertimbangkan untuk memelihara tikus, ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Pertama, tikus memerlukan teman. Mereka haiwan sosial dan suka bermain. Jadi, mereka tidak sesuai dipelihara seorang diri. Jika anda hanya mengambil seekor tikus, pastikan anda meluangkan banyak masa untuk bermain dan memberi perhatian kepadanya. Atau pertimbangkan untuk mengambil 2 ekor supaya mereka boleh menemani antara satu sama lain. Kedua, tikus sangat ingin tahu dan aktif. Mereka memerlukan banyak ruang untuk meneroka dan bermain. Sangkar kena besar kalau kecil, tikus mungkin akan bosan dan tertekan. Akhir sekali, tikus agak mudah untuk dijaga. Mereka memerlukan diet yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran segar serta makanan tikus berkualiti tinggi. Mereka juga memerlukan tempat untuk bersarang dan bersembunyi serta mainan atau objek lain untuk memastikan mereka terhibur.